Seterusnya nombor 27. I'rab kata sifat yang ghairu munsharif. Sebabnya kita tengok sini, tajuk besar dia, i'rab kata sifat mu'rab. Kita pecah mu'rab ni kepada munsharif yang bertanwin dengan yang tidak bertanwin. Ghair munsharif. Tidak bertanwin. Kata sifat yang bertanwin ni yang contoh jadual kita ni lah. Kabirun, al-kabiru. Yang ghair munsharif, yang sekarang ni. Yang ni kan. Jadi contoh yang kita bagi, kata sifat tu satu aja. Ahmaku. Bodoh. Baik. Untuk penjelasan secara ringkas. Kalau kita tengok kalimah mu'rab. Kalimah yang boleh berubah baris. Mu'rab terbagi kepada dua. Satu, munsharif kan. Yang kedua, ghair munsharif. Yang ni bertanwin, yang ni tidak bertanwin. Yang tidak bertanwin ni dibahagikan kepada dua. Satu, isim mahd. Isim semata-mata isim. Yang ni pula isim yang ada unsur sifat. Makna dia tu makna sifat. Yang ni tidak ada makna sifat. Isim mu'rab yang boleh berubah baris. Kalau tidak ada tanwin kan, sama juga. Dia dibahagikan kepada dua. Contohnya Fatimah. Nama orang kan? Tak ada tanwin. Dia isim biasa. Contohnya masajid. Masjid-masjid. Tak ada tanwin juga. Tapi dia isim biasa. Bukannya memiliki makna sifat. Yang ni, yang tak bertanwin yang ada sifat ni. Contoh yang kita bagi, dalam buku bagi, ahmaku kan. Ahmaku. Sebenarnya, mana-mana sifat yang berwazan af'alu. Yang berwazan af'alu. Ada yang melibatkan warna. Contohnya ahmaru, warna merah. Azraku, azraku. Semuanya tidak ada tanwin. Ahmaru merah, azraku biru. Ada yang menunjukkan kecacatan. Warna kecacatan. Seperti bodoh kan? Ahmaku. Cacat lah, cacat akal. Ahmaku. Lagi, bisu. Abkamu. Semuanya tidak ada tanwin. Abkamu. Wazan dia af'al. Tempang. A'raju. Tak ada tanwin. Ada yang makna dia untuk perbandingan. Contohnya, lebih besar. Akbaru. Lebih kecil. Asgharu. Ada yang tak nampak dia punya ni. Dihazafkan. A'ma. Buta. Sepatutnya a'mayu. Tapi huruf belakang dia ni tak boleh menanggung baris.
Alif maksurah kan? Buang dia. Jadilah a'ma, buta. Yang ni pun hakikat dia ghair munsharif. Jadi, bagi kata sifat yang ghair munsharif, kalimahnya akan dii'rabkan seperti i'rab isim ghair munsharif yang lain juga. So, yang ni pun sama lah kan? Di masjid ke Fatimah ke, kalau kita apply i'rab tu, sama juga kepada yang ni. Artinya, tidak ada baris bawah lah. Tak ada ahmaki. Yang hanya ada ahmaku dengan ahmaqa saja. Melainkan kalau masuk alif lam. Al-ah, maki ada. Kalau masuk alif lam, artinya dia more to lebih condong menjadi isim yang tulen. Kerana alif lam ni lambang ataupun tanda isim. Kalau tak ada alif lam tu, dia more kepada, untuk kata sifat yang macam ni, more kepada fi'il. Fi'il tak ada tanwin. So, dia pun tak ada tanwin juga. Iaitu kata sifat ghair munsharif akan menjadi normal. Akan kembali asal. Tak kala menerima alif lam. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh kalimah ahmaku tadi kan. So, ahmaku, bodoh, tanda dua ni menunjukkan ghair munsharif. Takut orang salah pergi bubuh baris kan. Typing error. Tak, kita kata ada dua ni artinya tak ada tanwin bagi hadapan sini. Tengok dalam jadual dia di bawah ni. Kes sama juga, kata sifat mesti akan melalui 3 kes. Rafa', nasab dan juga jar. Kes i'rab dia kan. So, i'rab dia rafa', nasab dan juga jar. Dia ada nakirah, dia ada ma'rifah. Bagi setiap i'rab. I'rab rafa' ada nakirah, ada ma'rifah. Nasab ada nakirah, ada ma'rifah. I'rab jar ada nakirah, ada ma'rifah. So, contoh di sini untuk kata sifat. So, ahmaku boleh, akbaru boleh kan, lebih besar. Ataupun kita nak masukkan apa lagi sini tadi, a'raju, tempang, warna merah, ahmaru. Semuanya tidak ada tanwin. Baik, contoh dia menjadi rafa' ketika nakirah. Kita kata haza ahmaku. Yang ini, orang ni bodoh. So, ini subjek, ini predikat. Ini mubtada, ini khabar. Setiap yang jadi khabar hukum dia masuk dalam grup rafa'. Tanda dia rafa' mestilah dhammah kalau isim tu jenis boleh menerima baris. So, ahmaku. Dan dia tak bertanwin kerana dia termasuk kata sifat yang jenis tidak bertanwin. Baik, kalau kita masuk al-ahmaku, apa ayat yang boleh kita buat? Ar-rajulu, lelaki yang bodoh itu, ar-rajulu al-ahmaku fil bait, berada di rumah. Ataupun ar-rajulu ahmaku jamilu, dia smart sebenarnya walaupun dia bodoh. So, dalam konteks ni i'rab dia akan ikut ar-rajul. Ar-rajul ni mubtada. Setiap yang mubtada akan masuk grup rafa'. Kalau dia jadi kata sifat kepada sesuatu isim, maka i'rab dia akan follow ikut ar-rajul. Mausuf dia. Mausuf dia rafa', maka dia pun rafa'. Tanda dia, yang ni baris dhammah dan dia pun jenis yang boleh menerima baris dhammah. Untuk kes nasab. Nasab ni bila kena kesan kata kerja lah, mostly. Contohnya, ra'aitu kan. Ra'aitu, aku melihat lelaki. Sini nakirah maknanya dia punya mausuf nakirah. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang lelaki yang bodoh. Ra'aitu rajulan ahmaqa. So, yang ni jadi maf'ulun bih, nasab. Tapi dia ada kata sifat. So, nama dia mausuf. Yang ni sifat dia. Oleh kerana mausuf ni berada dalam keadaan nasab, menerima kesan perbuatan, maka yang ni follow dia, ikut i'rab dia, nasab.
Yani nasab dengan fathah. Dan jenis kalimah dia bertanwin. Yani fathah juga. Cuma tak bertanwin kerana dia termasuk kata sifat yang jenis bodinya ghairu munsharif. Tak boleh menerima tanwin. Baik, kalau kita masukkan alif lam, maknanya mausuf dia tu kena ada alif lam lah. Kena masuk ar-rajula. Ar-rajula. So, ra'aitu, aku melihat. Ar-rajula, ini kena buatlah nanti kalau nak sambung. Ar-rajula al-ahmaqa. Lelaki yang bodoh itu. Yang ni jadi objek kepada kata kerja ra'aitu. Yang ni jadi maf'ulun bih. Setiap maf'ulun bih, hukum dia masuk dalam grup nasab. Dan mana-mana kata sifat dia pun akan ikut dia. So, ini sifat dia. So, sifat dia kalau ikut, kita panggil tabi' lah kan? Tabi' ataupun kita panggil na'at. Jadi, yang ni nasab, yang ni i'rab dia nasab kerana follow. Kalau peringkat tinggi i'rab tu dia tak i'rab lagi ni. Dia tak kata nasab ke apa. Dia just sebut tabi' ataupun na'at. Dah cukup dah. Orang dah faham. Kalau sebut tabi' akan follow yang ni. Apa-apa saja i'rab yang ni akan menerima kesan yang sama. Okey, untuk kes jar. Jar untuk ghairu munsharif tidak ada. Kalau nakirah tak ada bagi bawah. Ada bagi atas je. Contohnya aku bersama kan. Ana ma'a. Selepas ma'a kena bagi bawah. Rajulin. So aku bersama dengan lelaki. Seorang lelaki yang bodoh lah. Ahmaqa. Tengok. Yang ni bagi bawah. Yang ni bagi atas. Tapi status dia, yang ni statusnya apa? Jar kan? Kerana terletak selepas ma'a. So ma'a ni ialah amil yang akan menjarkannya ni. Amil yang menjarkannya ni. Bagi bawah. Maknanya tanda dia bagi bawah. Dia tu jar. So kalau yang ni jar, maka yang ni pun jar juga sebab sifat dia kan. Sepatutnya ahmakin lah. Tapi oleh kerana dia kata sifat yang jenis ghair munsharif. So dia tak ada tanwin. So bila tak ada tanwin, so dia tak ada bagi bawah lah. So dia kena pinjam baris fathah. Ana ma'a rajulin ahmaqa. Baik, kalau dia masuk alif lam, maka dia kembali normal. Dia akan kembali normal. I'rab dia tu akan kembali seperti isim biasa. Isim yang menerima 3 baris. Jadi, ana ma'a ar-rajuli ahmaki. Rajuli ahmaki. Aku bersama dengan lelaki yang bodoh itu. Dua-dua sama. Kerana isim yang ghair munsharif sama ada isim biasa ke ataupun sifat. Kalau masuk alif lam, dia akan kembali kepada ciri-ciri keisimannya yang asal. Menerima 3 baris. Kerana alif lam itu tanda purely isim. Tak ada lagi bau-bau fi'il. Ada saja bau fi'il, dia akan ikut fi'il. Fi'il tak ada tanwin. So, dia pun tidak bertanwin. Perhatikan contoh i'rab berbeza-beza bagi ahmaku yang bermakna bodoh berikut. Ini ayat dia panjang sikit ya. Untuk 28 ni contoh kepada Ahmad. Yang ini kita bagi contoh secara ringkas. Contohnya, anta ahmaku. Kamu ni bodoh. Yang ni mubtada. Yang ni khabar. Setiap khabar masuk dalam hukum, ni rafa'. Hukum ni rafa'. Rafa' kerana dia jadi khabar. Tanda rafa' dia, bagi dhammah kan? Ada tanwin? Tak ada tanwin. Tanpa tanwin. Tapi masa kita i'rab sebenarnya, yang ni untuk belajar sahaja saya tulis tanpa tanwin untuk perhatikan. Tapi masa i'rab cukup kita kata tanda dia wa alamatuhu dhammah saja. Okay, yang ni anta ni mubtada. Anta mubtada. Mubtada hukum dia rafa' kan? Tapi dhamir ni dia jenis isim yang tidak berubah baris. Isim yang tidak berubah baris, i'rab dia pakai mahal. Fi mahalli. Kena tambah fi mahalli. Di tempat rafa'. Kerana istilah rafa' ni hanya dipakai untuk isim yang boleh berubah baris. Tapi bila dia mengambil tempat isim yang boleh berubah baris, maka kita katalah di tempat isim yang boleh berubah
baris. Baris dia ni tak berubah-ubah dah baris. Akhir dia tu dengan fathah. Al-waladul ahmaku fil fasli. Budak bodoh itu berada di dalam kelas. Tengok, al-waladu, kalau kita mula ayat, mestilah dia mubtada. Dan mubtada ni masuk dalam kelas apa? Kelas rafa' lah. Kelas rafa'. Mana-mana kata sifat dia, yang menyifatkan dia akan ikut dia punya i'rab. Yang ni i'rab dia rafa' kan? Maka kata sifat dia pun kena rafa'. Oleh kerana mausuf dia ada alif lam, maka dia pun kena ada alif lam. Yang ni rafa', dia pun rafa'. Tanda dia dhammah, kebetulan yang ni tanda dia pun dhammah. Kenapa saya kata kebetulan? Kerana nanti tak semestinya tanda ni boleh berubah. Tanda lain, tapi dia rafa' juga. Zahab tu, yang ni untuk menunjukkan jar. Zahab tu saya telah pergi B. Kalau zahaba saja pergi. Kalau zahaba B, artinya membawa. Saya pergi dengan, artinya saya membawa. So, terjemahan dia, saya telah membawa. Zahab tu B. Saya telah membawa waladin, seorang budak yang bodoh ahmaqa. Ilal fasli, ke kelas. Tengok, huruf ba ni, so kerja dia akan menjarkan isim selepas dia. So isim ni pula jenis yang boleh berubah baris dan ada tanwin. So kita katalah waladin sebab dia punya rafa' dia waladun. Kalau jar, waladin lah kan. Sifat, ni sifat dia kan. Budak yang bodoh. Budak bodoh. Ni sifat dia. Sifat dia akan ikut i'rab dia. I'rab dia jar, maka dia pun jar juga. Tapi jar dia tu, tanda dia tak serupa dengan yang ni. Sebabnya, dia isim yang tak boleh menerima tanwin. Yang ni boleh menerima tanwin. Yang ni tak boleh menerima tanwin. So, dia tak ada baris bawah. Tidak memiliki baris bawah. Dia hanya boleh memiliki baris fathah dikala jar. So, biwaladin ahmaqa. Walaupun baris atas, tapi status dia jar. Sebab apa dia tidak menerima baris bawah? Kerana dia condong kepada sifat fi'il. Fi'il tidak memiliki baris bawah. Fi'il hanya ada baris atas, baris hadapan, baris mati sahaja. Ini menunjukkan nakirah kan? Yang ni contoh untuk menunjukkan makrifah. Jar tapi makrifah. Okey, tengok. Dalam bahasa Arab dia boleh buat macam ni. Zaid dalam kelas. Maknanya Zaid berada dalam kelas. Arab dia boleh tukar dalam kelas ni dia tak depan. Dalam kelas ada Zaid. Ada tu dia tak masukkan kata kerja ada. Tukar posisi saja sudah menunjukkan makna ada. Boleh tukarlah. Oleh kerana ni asalnya predikat kan. Zaid ni subjek, mubtada. Yang ni predikat. Yang ni benda yang kita nak cerita kan. Zaid ni apa cerita dia dalam kelas. Jadi benda ni cerita. Walaupun kita tukar posisi dia dalam kelas, adanya Zaid. Yang ni tetap predikat. Yang ni tetap apa? Mubtada, subjek. Yang ni lah ayat ni. Ini jar kan? Lil waladil ahmak. Li makna mempunyai. Al-walad ahmak, budak yang bodoh itu, li memiliki finjanun, memiliki sebiji cawan yang saghirun, kecil, yang jamilun, yang lawa, yang cantik. Sebiji cawan kecil dan cantik. So ini predikat lah. Whole ni predikat. Tapi kita tak depan khabar. Subjek mubtada ni dipusingkan tu. Yang ni subjek. Jadi yang ni mubtada. Tapi dia ada sifat kan? Dia ada sifat. So nama dia kalau berhubungan dengan sifat ni mausuf. Ni mausuf. So ni sifat dia. Sifat pertama, sifat kedua. Sifat akan ikut dia punya mausuf.
dari segi i'rab. Jadi kita hanya sebut dia sebagai tabi'. Yang ni tabi'. Follow je. Ini follow i'rab dia. Tengoklah follow sama je. Yang ni rafa' dengan baris dhammah, rafa' dengan baris dhammah, rafa' dengan baris dhammah. Yang ni rafa' kerana dia mubtada'. Yang ni rafa' kerana follow yang ni. Nama lagi sifat kan, sifat kita ni bukan diri kita, dia follow kita je. Kita ni zat. Sifat kita ni kadang ada sifat yang kadang ada, kadang tak ada sifat tu kan. Jadi perhatikan di sini, bila sini masuk alif lam, maka sini masuk alif lam kerana sifat. Satu lagi, kesamaan dia dari segi status. Yang ni status dia majrur. Yang ni pun kena majrur.